Kita ni tuan-tuan, kalau Allah takdir kat kita satu jumlah rezeki, itulah yang kita akan dapat. Jangan risau. Cuma kadang-kadang kita yang terlalu berlebih mencari sehingga mengambil yang haram. Ada satu kisah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia singgah di masjid nak sembahyang. Dia bawa baju besi dia. Bila dia nak masuk ke masjid, dia takut baju besi dia orang curi. Maka dia tengok dekat depan pintu masjid tu ada seorang tua, ada seorang pakcik yang nampak selekeh dia. Dia duduk di depan pintu masjid. Lalu Sayyidina Ali kata dekat dia, tolong sekejap, tolong jaga baju besi saya ni, saya nak solat. Dia pun masuklah solat, suruh pakcik tu tolong jaga baju besi dia. Selesai solat, dia teringat dia nak sedekah sedikit kepada pakcik ni. Tolong jaga baju besi dia. Dia seluk dalam poket dia. Dia tengok dalam poketnya ada 4 dirham. 1 dirham nilainya seekor ayam. Lebih kurang RM20 lah kot lah. Maksudnya apa? RM80. Nak bagi sedekah kat pakcik tu. Bila dia keluar tengok, pakcik tu dah tak ada. Bukan setakat pakcik tu pun tak ada. Dengan baju besi dia pun royubul royub. Dia dah lari curi. Dia kata nak buat macam mana lah, tak ada rezeki dia. Tak apalah, dia pun berjalan balik. Dalam perjalanan balik, dia terjumpa dengan kawan dia yang bawa baju besi dia. Dia kata, ni baju besi saya. Dia kata, betul, saya tahu ni baju besi Sayyidina Ali. Dapat dekat mana? Tadi dapat dekat pasar karat. Dia tuan-tuan sekalian, dia jual baju tu subhanallah dekat pasar. Kamu beli ni? Saya beli. Berapa harga kamu beli? 4 dirham. Apa nak? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata apa? Memang Allah takdirkan kepadanya rezeki 4 dirham hari ini. Tetapi Allah nak berikan kepadanya rezeki yang halal, dia memilih untuk dapat yang haram. Macam itulah kehidupan kita setiap hari tuan-tuan. Jangan risau dengan rezeki. Dan kadang-kadang memang sengaja Allah bagi setakat tu je rezeki untuk kita. Tuan-tuan tahu tak? Rezeki yang paling baik ialah yang cukup-cukup aja untuk kita. Tidak lebih dan tidak kurang. Waktu Nabi SAW selalu doa, ya Allah, berikan rezeki yang secukupnya untuk keluarga Muhammad. Tuan-tuan rasa tuan-tuan rajin nak doa macam tu? Ya Allah, bagi rezeki cukup-cukup dah lah. Ada doa itu? Dah lah. Kita punya doa apa? Ya Allah, bagi rezeki melimpah ruah. Itulah kita. Walhal yang cantik, yang baiknya ialah yang cukup-cukup ya untuk kita.